Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Lieutenant Pertahanan Awam Azhar Habib Abdul Rashid dalam Cakna APM bagi edisi 26 April 2025, iaitu sebuah rangkuman program, aktiviti dan operasi yang dijalankan oleh APM di peringkat negeri dan institusi latihan pertahanan awam ILPA. Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Angkatan Pertahanan Awam Daerah Kampar telah mengadakan latihan asas pertahanan awam Siri 1 2025. Latihan asas tersebut telah berlangsung pada 19 hingga 20 April 2025 bertempat di Kolej Komuniti Gopeng. Tujuan latihan ini diadakan bagi memberi pendedahan kepada semua peserta berkaitan ilmu pertahanan awam. Antara ilmu yang diajar adalah pengenalan pertahanan awam, asas pertolongan cemas, CPR dan choking, asas ikatan dan simpulan, asas kawat kaki, balutan dan usungan serta melawan kebakaran. Terima kasih diucapkan kepada guru dan pelajar kerana sudi meluangkan masa bersama untuk mempelajari ilmu asas pertahanan awam. Tahniah semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 18 hingga 19 April 2025, APM Daerah Kuala Nerus telah mengadakan latihan mingguan iaitu latihan pengendalian bot dan menyelamat di air yang bertempat di Teluk Dalam, Pulau Redang. Latihan ini telah disertai oleh 40 orang anggota yang terdiri daripada 21 orang anggota APM Daerah Kuala Nerus dan 19 orang anggota Pupa Pulau Redang. Latihan ini dijalankan bertujuan menambah serta mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran anggota dalam ilmu pengendalian bot dan menyelamat di air agar dapat dipraktikkan semasa situasi sebenar. Latihan ini juga bertujuan mengeratkan hubungan dan kerjasama antara anggota APM Daerah Kuala Nerus dan juga Pupa Pulau Redang. Semoga dengan adanya latihan pada kali ini, para anggota APM Daerah Kuala Nerus dan Pupa Pulau Redang akan terus kekal maju ke arah kecemerlangan seiring dengan teras dekat platinum pertahanan awam. Terus bersama APM. APM Kuala Nerus, Pupa Redang. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Private Pertahanan Awam Muhammad Nabil dan saya, Private Pertahanan Awam Zulaika dalam segmen Cakna APM Rembau pada minggu ini. Pada 8 April 2025 yang lalu, APM Rembau telah menjadi wakil APM Negeri Sembilan dalam pertandingan menghias Rumah Terbuka Aidilfitri Angkatan Pertahanan Awam Malaysia peringkat kebangsaan yang telah diadakan di Ibu Pejabat Pertahanan Awam, Bangi. Sehubungan dengan itu, APM Rembau telah membuat persiapan awal pada 7 April 2025 dengan kerjasama bahagian operasi, latihan dan kebajikan APM Negeri Sembilan bagi melancarkan persiapan sehari sebelum program diadakan. Program tersebut dimulakan seawal jam 11 pagi dan seterusnya menjemput ketibaan Div-Div Kehormat dan kemuncaknya adalah dengan ketibaan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada jam 3 petang. Seterusnya, sesi kunjungan ramah mesra ke setiap booth APM Negeri. Sehubungan dengan itu, APM Rembau ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Bolkan APM Negeri Sembilan kerana telah melancarkan perjalanan dari hari persiapan hinggalah pada hari berlangsungnya program tersebut. Sekian sahaja laporan Cakna APM Rembau pada minggu ini. Kita berjumpa lagi pada segmen yang akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.
Bersama saya, Lieutenant Muda Pertahanan Awam Muhammad Hafiz Arsyad melaporkan untuk laporan cakna APM Prediction minggu ini. Pada minggu ini, sebuah majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat Prediction telah dilaksanakan dengan jayanya oleh Pejabat Daerah dan Tanah Prediction. Program ini juga melibatkan pelbagai agensi kerajaan di dalam daerah Prediction serta hotel-hotel yang berada di bawah Persatuan Hotel Se-Malaysia Negeri Sembilan. Setiap agensi kerajaan telah diberikan tugasan untuk menghidangkan jamuan makan yang bertemakan Hari Raya sempena menyambut kedatangan Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Utama Haji Aminuddin bin Harun. APM Prediction juga tidak terkecuali di dalam penugasan ini. APM Prediction dengan kerjasama Balai Bomba Prediction telah menghidangkan menu pencuci mulut, air batu campur yang menerima sambutan hangat di sepanjang majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri ini berlangsung. Kami dari Korsis Payutem sedang menjalankan latihan pengendalian bot. Setakat ini sahaja cakna APM bagi edisi 26 April 2025. Semoga perkongsian pada hari ini dapat menambah pengetahuan anda berkenaan program, aktiviti dan operasi yang telah dijalankan oleh APM. Terima kasih kepada APM Negeri dan ILPA untuk perkongsian video-video menarik pada setiap minggu. Jangan lupa like dan share cakna APM. Assalamualaikum, kita jumpa lagi pada minggu hadapan.